pergaduhan tercetus, ada yang sampai luka berdarah. Penyokong Vietnam, pemain telah melakukan perlawanan yang telah dirancang secara awal. Cuba korang bayangkan, seorang pemain yang berjuang di atas padang tiba-tiba berdepan dengan situasi seperti ini yang boleh menamatkan keriernya pada bila-bila masa. Hello guys, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Safi Salih dalam channel Sports Tarik. Kejap saya nak buat tarik dulu. Ini adalah saya punya trademark untuk channel Sports Tarik. Tarik, tertarik, tak lari daripada sukan Malaysia. Malaysia punya culture. Okey, hari ni, episod kali ini saya nak berkongsi dengan anda 5 perkara yang menjadi kontroversi yang orang akan ingat sampai sekarang. Dalam bola sepak kita ada banyak kenangan-kenangan manis. Ada gol, ada sejarah, ada piala, ada sorakan penyokong. Tapi kali ini saya akan ceritakan 5 perkara yang menjadi kontroversi dalam bola sepak Malaysia negara kita. Okey, kita check it out satu persatu. Nombor 5. Okey, insiden atau kontroversi ini bukan melibatkan pemain, bukan melibatkan sebuah pasukan. Ini adalah melibatkan fans kedua-dua buah pasukan, kedua-dua negara basically. Okey, kita rewind balik pada 2014 yang terjadi dekat semi-final Piala Suzuki. Safik rolls it in. And the Malaysians have got the lead. Semi-final Piala AFF pada tahun 2014. Okey, ini insiden yang berlaku antara fans Malaysia negara kita bergaduh dengan fans Vietnam. Insiden ini berlaku apabila pada minit ke-85, lebih kurang 85 minit, masa nak habis dah. Waktu tu kita ketinggalan 1-2 dan segelintir penyokong hooligan daripada negara kita membuat provokasi. Dia membaling botol, membaling segala untuk membuat penyokong Vietnam marah. So dari situ pergaduhan tercetus, ada yang sampai luka berdarah penyokong Vietnam dan sampaikan ada satu permohonan maaf daripada Menteri Belia dan Sukan pada ketika itu, iaitu Khairy Jamaluddin, memohon maaf secara terbuka kepada fans Vietnam. So ini kontroversi yang saya rasa masih diingati oleh segelintir penyokong-penyokong. Ini mencerminkan bola sepak juga boleh jadi pergaduhan kalau kita tak kontrol disiplin, kita tak kontrol semangat kita. Pengalaman saya juga pernah mengalami fans insiden ketika saya bermain untuk pasukan Selangor kalau tak salah saya. Waktu itu bermain di Negeri Sembilan, penyokong bergaduh sesama sendiri. Sampaikan saya rasa apa yang terjadi dan saya lari terus masuk ke dressing room. So saya rasa emosi nak sokong pasukan boleh, tetapi jangan terlampau emosi sampai nak bergaduh. Itu menyebabkan ketidakselesaan dan boleh menyebabkan kecederaan masing-masing. So korang kena berhati-hati dan kawal disiplin korang semasa di stadium. Okey? Kita nak enjoy, kita mesti positif dan bagi kata-kata semangat kepada pemain-pemain kita. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4 ni baru je berlaku, momen ni baru sahaja berlaku pada tahun 2026, tapi impak dia sangat besar kepada seluruh komuniti bola sepak Malaysia. Okey, apa yang terjadi kontroversi adalah seluruh FAM komiti telah meletakkan jawatan beramai-ramai. Okey, itu adalah satu insiden, satu kontroversi yang sangat mengejutkan seluruh komuniti bola sepak. The Football Association of Malaysia has announced that all members of its executive committee for the 2025-2029 term have tendered their resignations with immediate effect. This came amidst the controversy involving heritage players. Sebab apa komiti FAM meletakkan jawatan? Sebab adalah berdasarkan FIFA dapati Malaysia ni, negara kita telah melanggar peraturan naturalisasi. So kontroversi ini yang menyebabkan seluruh FAM komiti telah meletakkan jawatan. Dan sejak itu ramai yang mula mempersoalkan kredibiliti atau kepimpinan bola sepak negara. Sampai sekarang orang bercakap dan situasi ini memang sukar untuk seluruh komiti bola sepak, dan saya harap negara kita boleh bangkit semula dengan lebih kuat selepas ini. Korang nak t-shirt ini yang saya telah sign, korang kena check info dekat sini. Good luck!
Okey, ini nombor 3 yang telah menjadi kontroversi dalam bola sepak Malaysia. Okey, match fixing skandal rasuah yang telah terjadi pada tahun 1994. Masa tu tahun 1994, pasukan Singapura bermain dalam liga kita dan ada Piala Malaysia antara Pahang menentang pasukan Singapura. Pasukan Pahang telah kalah ke atas pasukan Singapura dengan 4-0. Dan di situ pihak polis telah membuat siasatan dan mendedahkan 70% guys, pemain telah melakukan perlawanan yang telah dirancang secara awal. Itu rasuah lah. So, nama seperti Abah Saad telah didenda sebanyak $50,000 USD, sebanyak dalam RM200,000 Malaysia. Dan ada pemain lain seperti Michael Vanna telah didapati bersalah dan telah turut digantung. Okey, tak boleh main bola sepak dah selepas itu. Dan semasa siasatan, ramai pemain elit telah memberi keterangan pada ketika itu, telah diugut secara fizikal, telah diacukan dengan menggunakan senjata. So, buki-buki ni bukan main-main guys. So, mereka betul-betul mengugut pemain-pemain elit pada ketika itu. Dan ramai yang terjebak dan ramai yang telah mengatur perlawanan secara jelas dan telah digantung, dan ramai yang telah dibuang daerah pada ketika itu. Seperti nama-nama besar dalam negara kita, saya tak nak sebut. Kita respect kepada mereka dan supaya ini menjadi iktibar yang sangat berguna untuk bola sepak kita. Pada masa tu, golden era untuk bola sepak kita, tetapi dengan skandal rasuah seperti ini telah meranapkan dan telah menjatuhkan sistem bola sepak kita. Dan kita sampai sekarang, kita cuba bangkit daripada skandal rasuah itu. So, saya harapkan lepas ni, kita tak ada lagi skandal rasuah seperti tahun 1994. Ini kontroversi nombor 2. Okey, ini serangan ke atas pemain. Kejadian ini berlaku pada tahun 2024 di mana Faizal Halim, pemain kebangsaan kita, telah diserang dengan simbahan asid. Itu perkara yang sangat mengejutkan seluruh bola sepak negara kita. So, kejadian ini berlaku pada 5 Mac 2024. Simbahan asid telah berlaku di shopping mall dan serangan fizikal ini telah menjadi trauma yang sangat mendalam untuk Faizal Halim. Dan isu keselamatan pemain juga menjadi topik bualan hangat pada ketika itu. Kehidupan saya agak berbeza. Saya tidak boleh makan dengan sendiri. Saya tidak boleh ke toilet dengan sendiri. Apa-apa yang saya nak lakukan, saya memerlukan bantuan. Bantuan itu adalah daripada keluarga saya, terutama isteri saya. Cuba korang bayangkan, seorang pemain yang berjuang di atas padang tiba-tiba berdepan dengan situasi seperti ini yang boleh menamatkan kerjanya pada bila-bila masa. Dan nasib baik, Faizal Halim telah menunjukkan semangat juang yang tinggi. Dia comeback juga daripada masalah serangan simbahan asid dan saya salute Faizal Halim, dan sampai sekarang dia boleh kembali ke dalam skuad Harimau Malaya. Salute Faizal Halim, you are the man. Anda memang patut dikagumi oleh seluruh rakyat Malaysia. Nombor 1, skandal rasuah yang telah berlaku pada tahun 2011. Kes ini telah melibatkan antara pasukan Piala Presiden Negeri Sembilan menentang pasukan SDM Navy Pulau Pinang pada 21 April 2011. So, ini kejadian yang berlaku untuk pasukan Piala Presiden. Kes ini telah terbongkar dan menurut laporan memberi rasuah atau memberi arahan kepada 11 orang pemain pasukannya sendiri untuk merubah keputusan perlawanan. Jumlah rasuah ini telah dilaporkan sebanyak RM24,700 dan setiap pemain menerima suapan dari sekecil RM200 sehingga RM2,000 setiap seorang pemain. Dan saya rasa hukuman pun telah dijalankan. Hukuman telah diberikan kepada ketua jurulatih tersebut selama 15 bulan telah dipenjara dan didenda sebanyak RM200,000 selepas didapati bersalah. So, bagi saya ini satu peringatan kepada kita semua supaya tidak mengatur sebarang perlawanan dalam liga bola sepak kita sendiri. Sebab dia boleh merosakkan integriti dalam sukan. Sebab tu, kemenangan dalam bola sepak kenalah menerusi semangat kesukanan yang tinggi dan usaha yang berterusan di atas padang. So, elakkan rasuah, dan ini adalah rasuah yang sangat memalukan. Okey, apa pendapat korang mengenai rasuah yang telah terjadi dalam bola sepak kita? Okey, ataupun apakah
komen korang mengenai kontroversi dalam bola sepak kita sepanjang apa yang saya sebutkan tadi. Okey, korang boleh komen dan jangan lupa like dan subscribe saya punya channel Sports Tarik ini dan kita akan berjumpa di next episode. See you guys. Bye-bye.